Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terlebih dahulu, kami daripada pihak Jawatan Kuasa Kerja mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesudian hadirin dan hadirat meluangkan masa bagi menyaksikan pementasan monolog tiga penjuru suara sangkat yang dibawakan khas oleh budak kaki pentas. Sebelum pementasan bermula, ingin saya menjelaskan beberapa etika yang perlu dipatuhi sewaktu teater ini dipersembahkan. Pertama, anda diminta mengawal pergerakan keluar dan masuk dewan supaya tidak mengganggu kelancaran pementasan. Kedua, anda juga diminta untuk menukarkan mod telefon bimbit kepada mod senyap. Kepada penonton yang ingin mengambil gambar sewaktu pementasan berlangsung, diharapkan supaya dapat menukarkan mod kamera anda kepada mod malam atau night mode dan dilarang menggunakan flash supaya tidak mengganggu fokus para pelakon. Anda semua digalakkan berkongsi video atau foto di media sosial. Namun jangan lupa tag kami, Budak Kaki Pentas, dengan hashtag Budak TBS Buka Panggung. Untuk maklumat semua, pementasan ini diadakan sempena pertandingan cabaran Nagori Ado Bakat dan seramai 3 orang pelajar SMK Tunku Besar akan dinilai bagi pertandingan ini. Tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama menyaksikan pementasan ini. Dari Multipurpose Hall Asrama TBSS, Budak Kaki Pentas mempersembahkan monolog tiga penjuru suara sangka. Sangka manusia membinanya dengan pelbagai rupa. Ada yang berkunci besi, ada yang berkunci rasa, dan ada yang tidak kelihatan tetapi mencengkam erat dari rantai yang nyata. Kita sering berbicara tentang merdeka, bebas, dan terbang tinggi. Namun, adakah kita mau bebas? Atau kita hanya takut? Takut dengan apa yang ada di luar. Kadang-kadang mereka lupa yang kebebasan, merdeka dan terbang tinggi boleh kita capai. Merdeka ini bukan hanya dibina oleh ketakutan, tetapi ia juga dibina oleh rasa yang murung. Mereka lupa yang merdeka bukan hanya hak, tetapi merdeka itu keberanian. Keberanian untuk menghadapi apa yang menunggu kita di luar sana.
Beruntung sekali kau wahai perpus. Suaramu begitu indah untuk bicara. Membangkitkan semangat untuk terus bangkit. Tapi diriku ini tidaklah seperti kau. Bisa berdendam, bercanda, atau bertegur sapa sambil mengalunkan ayat-ayat cinta dari Tuhan. Wahai burung perkututku yang setia, sudah setiap hari kau sudah memperdengarkan suaramu yang merdu itu, sehingga hari-hariku yang buruk menjadi indah. Bertahun-tahun kau telah mengubah dunia yang busuk ini menjadi nyaman, sehingga kegembiraanku tidak pernah mundur. Hidup menjadi menyenangkan. Semangatku untuk melawan nasib berkobar, sehingga usiaku panjang, jiwaku penuh, dan kesehatanku tidak pernah mundur. Untuk segala jasa-jasamu itu, maka hari ini aku akan berikan kau sebuah hadiah yang sangat istimewa. Namanya kemerdekaan. Gila, dasar binatang yang tidak tahu arti kebaikan. Ayo terbang, nikmati kemerdekaan yang aku hadiahkan. Ayo terbang sekarang, terbang sebelum mubazir. Tidak Tuhan, saya tidak mau merdeka. Jangan Tuhan, saya takut. Kalau saya keluar sekarang, tidak lebih dari 3 hari, saya akan mati Tuhan. Sudah setiap hari Tuhan sudah memberikan saya makan dan minum. Hidup saya menjadi aman dan sejahtera di dalam sangkar ini. Jika saya keluar sekarang, saya tidak tahu bagaimana caranya untuk mencari makan dan minum sendiri. Tidak sampai 3 hari, saya akan mati Tuhan. Tolong jangan berikan saya kemerdekaan. Saya tidak mau mati. Binatang-binatang,
Otakmu hanya segede kopil. Kemerdekaan itu bukan arti akhir dari kehidupan. Kemerdekaan itu adalah langkah pertama untuk menuju kebebasan. Dan kebebasan akan mengantarkan kau ke dunia yang lebih luas yang kau pilih. Langit biru itu akan mengantarkan kau ke surga. Kau tidak perlu mati untuk ke surga. Kau hanya perlu bentangkan sayapmu dan terbang. Terbang. Kemerdekaan itu tidak menyekap, tapi justru membuatkan kau bebas tanpa batas untuk melakukan apa saja yang kau ingin tuntaskan. Dunia ini milik kamu sekarang. Jangan kau sia-siakan kesempatan. Ayo terbang sekarang. Terbang! Tidak, Tuhan! Jangan! Jangan berikan saya kemerdekaan! Kalau saya keluar sekarang, saya tidak ada tempat perlindungan. Para pemburu akan mengeluarkan senapan dan menembak. Tidak sampai saat puncak, saya akan jatuh dari langit dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Jangan berikan saya kemerdekaan. Saya tidak mau merdeka. Saya tidak mau mati. Saya mau hidup. Jangan, Tuhan. Jangan. Mohon, izinkan saya tidak merdeka. Brengsek! Hadiah yang tiada taranya ini kau tolak. Pemberian yang tulus ini kau hinakan. Aku jadi kalah. Kebodohan itu sudah menggerak di batu kepalamu. Hanya kekerasan dapat memaksa orang-orang tolol untuk melihat dan tahu. Jika kau menolak kemerdekaan, kau menghina kebaikanku. Jika kau tak mau merdeka, aku akan ajarkan, aku akan paksakan. Kalau perlu, aku bunuh kamu.
supaya kamu hidup. Hanya jiwa yang mati, yang tidak tahu arti kemerdekaan. Ada sangkar yang lebih dahsyat. Sangkar yang kita bina dengan tangan kita sendiri. Dulu, manusia mencipta untuk mengawal. Kini, ciptaan yang mengawal manusia. Robot, sistem, kod, semuanya bermula sebagai alat, dan manusia menjadi bayang-bayang tanpa wajah, tanpa identiti. Tanpa nama. Dulu yang berakal menjadi hamba. Kini ciptaan menjadi raja. Sangkar ini tidak punya jerit, tidak punya rantai, tetapi mencengkam erat dari apa yang datang. Dan akhirnya dunia tidak mengenal siapa pencipta, siapa ciptaan. Oktober 2030. Ini kepala robot Sora yang ke-107 yang telah berjaya aku hancurkan. Aku tak tahu berapa ramai lagi manusia yang ada di luar sana. Yang aku tahu, robot-robot telah pun menguasai kawasan ini. Hutan dah tak selamat. Bandar pun dah tak selamat.
ni kerana robot-robot sangat mudah mengesan pergerakan manusia. Mereka semua terlalu sensitif dengan bunyi. Semua ni berlaku sebab manusia terlalu tamak nak kejar kemajuan. Semua benda nak dibuat dengan khidmat robot. Pergi shopping nak suruh robot. Pandu kereta pun nak suruh robot. Semua benda nak robot. Akhirnya robot makan tuan. Ya, aku katakan ni sebagai robot makan tuan. Robot makan tuan. Jikalau satu hari nanti robot-robot tak guna ni berjaya dihapuskan, video ni akan menjadi saksi bahawa robot adalah sejenis hamba makan tuan. Aku masih ingat lagi hari di mana Papa belikan aku dan adikku Sofia 2 buah robot. Yang pertama Jet T12 dan yang kedua Anggama 305. Masing-masing diciptakan untuk meringankan beban ibu-ibu bermain dengan anak-anak. Sami, baju awak sudah siap dibasuh. Makanan tengah hari tersedia di atas meja. Saya akan ketikan atas kerana sekarang adalah waktu saya berhibernasi. Baiklah Gama, nanti apa-apa saya bagi awak tahu. Abang Zami, Sofia nak pinjam jet. Jet. Jom main dengan Sofia. Sofia nak nyanyi lagu Twinkle Twinkle Little Star. Jom Jen, kita nyanyi dekat sana tau. Jom. Jen. Sofia kira tau. Sofia kira ya. 1, 2, mula. Senang kan? Semua benda boleh dibuat dengan robot. Akibat terlalu selesa dengan hidup, manusia semakin lupa dengan Tuhan. Semakin hari, hubungan manusia dengan Allah pun semakin jauh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tiba suatu hari,
ada seorang hamba manusia yang bernama Anonymous telah berjaya hack ke semua robot dalam dunia ini menjadi enjin pemusnah. Satu demi satu negara dalam dunia tiba-tiba mengalami situasi yang tiba-tiba mengganas. Ni, kita mesti cari dan hapuskan panel solar yang ada dekat kepala robot ni. Sebab tu hari-hari yang aku keluar, aku berjuang, aku dah hapuskan robot-robot sial ni. Topeng ni mesti korang fikir aku sokong Anonymous kan? Biar aku ceritakan. Apabila aku keluar daripada tempat ni, aku terpaksa sorok wajah aku supaya aku tak dikesan oleh robot-robot tak guna ni, yang aku adalah manusia. Ya, beginilah kehidupan manusia pada hari ini. Terpaksa sorok identiti sebab nak teruskan kehidupan. Tapi ada satu yang lebih jijik, lebih keji, terkutuk lagi. Manusia terpaksa hilang identiti diri sendiri di tangan robot yang dicipta oleh tangan manusia sendiri. Tidak. 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 Aku masih ingat lagi hari di mana adik aku Sofia mati dekat tangan Jack celaka tu. Abang Sami, Sofia nak main dengan Jack. Jack, jom lah. Main dengan Sofia. Main rumah-rumah dengan Sofia. Jack, jom lah. Kenapa tak nak main dengan Sofia? Abang Sami, tengok Jack, dia tak nak main dengan Sofia. Jack, jomlah Jack. Jomlah. Abang Samir! Abang Samir tolong! Abang Samir tolong! Sofia! 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 Tiba-tiba Jack menarik Sofia, mengangkat kepala Sofia, lalu menghanturkannya ke lantai berkali-kali. Kepala Sofia berdarah, badannya terkujur tak bermaya. Aku lari. Aku sorokkan diri aku di dalam sangkar. Tiba-tiba mama dan papa aku tiba di parkir kereta. Mama! Mama!
mengangkat lalu menghentakkannya ke bucu kereta. Balik! Balik! Agama terus mengheret papaku. Lalu memukulnya. Apabila aku sudah tiada nanti, ingatlah bahawa manusia pernah hidup di luar batasan kemanusiaan, sehingga melupakan fungsi kita sebagai manusia. Esok aku akan terus keluar, berjuang menghapuskan sisa baki robot yang ada dekat muka bumi ini. Aku akan terus bertahan supaya manusia tidak pupus. Dengan itu, akulah Anonymous, manusia yang hidup tak beridentiti, demi meneruskan kewujudan kita yang bernama manusia. Sangkar ini tidak menyeramkan, tetapi dipateri oleh dosa dan sesat. Aku tahu kerana aku terperangkap di dalamnya. Aku apa? Aku anak sulung. Aku pelindung. Aku menyumpah dalam amarah dan tanpa aku sedar bahawa langit tak pernah tunduk. Dan sebelum malam raya, dia pergi. Pergi meninggalkan aku dalam sangkar ini. Sangkar yang aku bina dengan lidah aku sendiri. Tiada jeriji, tiada rantai. Tetapi aku tetap tak mampu untuk keluar.
sikit! Doktor! Doktor, tolong adik saya, doktor! Doktor, tolong adik saya! Nurse! Tolong adik saya, nurse! Adik saya, nurse! Dia tak gerak, nurse! Nurse, adik saya! Kau matilah cepat sikit. Kata-kata tu hampir terlontar dalam hati aku. Dengan momen kelemahan dan kelelahan. Sebuah ungkapan yang mungkin akan menjadi mimpi buruk dan penyesalan untuk aku selamanya. Aku masih ingat lagi betapa lemahnya badan kau terbaring ke atas katil hospital. Tiupan angin pun seperti badai yang menghantammu. Dan aku hanya boleh menyaksikan dalam rasa terpaku tak berdaya yang berhimpit jiwaku. Semua yang ada kat sini sini pasang telinga. Yang mana nak dengar tu, dengarlah. Tapi kalau tak nak dengar, satu je aku minta. Tolong sangat-sangat, jangan judge aku. Aku masih ingat lagi, Dik. Masa tu kau ada beberapa hari sebelum kau pergi, kita bergaduh. Dah 2 minggu aku jaga kau. Mental, fizikal aku dah benar. Kau marah aku sebab aku terlelap. Petang semalam tu, aku seorang yang jaga kau. Sebab ibu dah balik. Ibu dah boleh sakit sebab tak cukup rehat. Jaga kau seorang je. Aku belah dari katil kau. Aku pergi waiting area depan ward kau dari jam 8 pagi sampai 10 pagi. Lama kan? Lama kan aku tinggalkan kau? Padahal aku tahu kau nak makan pun semput. Apatah lagi kau tak berjalan. Aku tidur dan aku terjaga sebab kau cek minta aku pasangkan tube oksigen untuk kau. Waktu aku sampai dekat katil kau, kau agak tercungap. Muka kau waktu tu macam nak minta aku
pijitkan kaki kau lah. Sopkan kau makan lah. Bersihkan diri kau. Tapi aku keraskan diri aku. Tak ikhlas langsung nak buat semua benda tu. Sebab aku masih lagi marah. Masih lagi marah ni. Tapi aku still buat. Aku still bersihkan katil kau. Bawa kau pergi toilet. Bersihkan diri kau. Kau marah aku kan? Sebab aku tak lelah masa Dr. Max datang. Aku penat dan mengantuk sangat masa tu. Kau marah-marah aku. Kau cakap aku macam-macam. Kau maki aku. Kau cakap aku tak sayang kau. Kau tak faham. Aku kerja siang malam. Jaga kau seorang. Aku penat. Derek, kalau kau dah tahu sikit lagi mulut aku ni nak keluar perkataan. Mampus je lah kau ni. Maafkan kelajuran pemikiran aku waktu tu. Aku sangat letih. Mental, fizikal aku penat. Penat sangat. Malam raya tu, kau cakap kau nak beraya dekat rumah. Kau sanggup sign surat untuk discharge daripada hospital. Mak cakap masa on the way balik tu, kau senyap je dalam kereta. Sampai di depan rumah, tak ada seorang sambut kau ni. Sebab semua orang tengah sibuk. Tengah sibuk nak buat persiapan raya esok. Kau pandang sekeliling rumah, seolah-olah tu tak dapat kau yang terakhir. Kau cuba baju raya yang aku belikan untuk kau. Kau suka kan? Aku tahu kau suka sangat warna ni. Sebab tu aku belikan untuk kau. Aku cakap dengan ibu, Bu, tak apa. Tahun ni kita beraya pakai warna kegemaran kau. Malam tu, kau tidur lena sangat. Ibu tenang teman kau tidur. Kecuali aku. Lima setengah pagi, aku datang jenguk kau sebab aku dengar kau merancau. Aku usap belakang kau. Tapi aku tak tunggu pun sampai kau okey. Aku terus belah, sambung buat kerja aku. Tujuh pagi, aku datang tengok kau lagi sekali. Waktu semua orang tengah bersiap untuk ke masjid, aku tengok kau. Dada kau tak gerak, Dik. Dada kau tak gerak. Dik, bagus. Kau cakap nak beraya dengan aku. Dik, bagus, Dik. Dik. Pagi 1 Syawal, di saat semua orang tengah bergembira, kau tinggalkan aku. Kau mungkin janji kau ni nak beraya dengan aku.
kau. Rupanya 5:30 pagi aku dengar kau beracau tu. Kau tengah menghadapi sakaratul maut. Bodohnya aku tinggalkan kau waktu tu. Bodohnya aku Didik. Maafkan aku. Sekarang aku cuma berharap kau menemukan kedamaian kau di alam sana. Sedangkan aku masih terperangkap dalam gelombang hantaman penyesalan diri aku sendiri. Satu kata-kata yang akan membuatkan aku menyesal selama-lamanya. Dan aku juga berharap aku dapat pulangkan balik masa untuk perbaiki kesilapan aku. Tapi itu semua angan-angannya hampa. Maafkan aku, Dik. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku sebab aku pentingkan diri aku sendiri. Aku minta maaf, Dik. Sangka. Ada yang kita warisi. Ada yang kita pilih. Dan ada yang kita bina sendiri. Tetapi persoalannya masih sama. Mahu keluar atau terkurung selamanya? Kerana pada akhirnya yang memegang kunci sangkar itu bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Begitulah pementasan monolog 3 penjuru suara sangka. Tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan barisan kru dan teknikal yang membantu menjayakan pementasan ini, iaitu Jen Daniel Araya, Faiz, Ryan Ais, Wahid Umar, Edi Ashraf, Akil Dennis, Fitri Hussein, Hafiz Ryan, Audari Syazwani, Syakira Audi, Damia Akiba. Izinkan saya memperkenalkan para pelakon yang menjayakan pementasan ini. Saya perkenalkan penampilan khas Fatul Iqbal sebagai pencerita. Diberikan masa saya memperkenalkan pelajar-pelajar yang dinilai untuk cabaran Nogori ada bakat. Pemeran monolog kemerdekaan dipersilahkan Muhammad Anif Iqbal bin Muhammad Syahrizal. Seterusnya, pemeran monolog Anonymous Muhammad Hakimuddin bin Zainuddin. Dan terakhir, pemeran monolog Tangisan Sangka Ahmad Afif bin Syukri. Pementasan ini telah dibimbing dan disedia oleh Cikgu Cik Liana Izzati bin Cik Rozali dan dibantu dengan jawatan kuasa kerja terdiri daripada Cikgu Muhammad Akrab Nafis bin Muhammad Nafis, Cikgu Nur Izzah Syazana binti Abdul Razak dan Cikgu
Nur Fatia binti Ghazali. Dengan cerita yang lalu, maka tamatlah sudah pementasan kita pada malam ini. Semoga segala mesej, emosi, dan karya yang disampaikan meninggalkan kesan mendalam di hati tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menjalan menjadi sebahagian daripada pengalaman seni yang indah ini. Jumpa lagi di pentas yang akan datang, insya Allah.